Kenapa sugar glider betina gigit tengkuk sugar glider jantan? Nampak macam terbalik kan? Tapi situasi ni boleh jadi bukan sebab diorang nak mengawan. Kadang tu sebab diorang tengah main, diorang tengah grooming, atau yang betina tu dia nak tunjuk yang dia lebih dominan daripada sugar glider jantan. Sebab tu kita kena tahu, nak satukan sugar glider jantan dengan betina perlu sesuaikan dengan usia diorang. Nak kahwinkan sugar glider atau nak satukan sugar glider, sebaiknya jantan dan betina dah capai usia 1 tahun. Kalau usia diorang ni memang dah sampai 1 tahun ke atas, tapi si betina tetap gigit pasangan dia, kita kena tahu juga dah berapa lama diorang jadi pasangan. Sebab kita tak boleh main campur je diorang dalam satu sangkar tanpa kenalkan diorang dengan pasangan. Macam mana cara nak satukan pasangan sugar glider? Apa syarat dia? Mak pernah buat video pasal ni tau. Cari tajuk video dalam bulatan ni. Macam mana pula kalau diorang ni memang dah lama kenal tapi si betina tetap gigit tengkuk si jantan? Boleh jadi yang betina tu rimas dengan pasangan dia, tak suka dengan pasangan dia, atau memang dia nak tunjuk dia lebih dominan atau lebih berkuasa daripada si jantan. Kalau dia gigit kejap-kejap, tak bergaduh, tak ada luka, kita boleh pantau dia. Tapi kalau dia gigit kuat sampai yang jantan tu menjerit, luka, berdarah atau asyik kena kejar, yang tu kita kena ambil perhatian lah, sebab mungkin si betina dah jadi agresif.